dari file abstain ke isu sempadan nunukan. Soalan kedua, Hulu Terengganu kemukakan. Terima kasih, Ketua. Yang Berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, silakan. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Datuk Yang di-Pertua, kes penipuan atau skam yang melibatkan transaksi jual beli boleh disiasat di bawah beberapa kerangka perundangan di bawah bidang kuasa kementerian dan agensi bergantung kepada jenis dan kategori kesalahan. KPDN mempunyai bidang kuasa dalam menjalankan pemantauan dan penyiasatan ke atas sebarang bentuk representasi palsu, mengelirukan atau memperdaya dalam sebarang aktiviti perniagaan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab ke atas pengguna. Antara punca kuasa perundangan yang berkaitan adalah bersandarkan kepada Akta Perlindungan Pengguna 1999, Akta 599, Akta Perial Dagangan 2011, Akta 730, Akta Timbang dan Sukat 1972, Akta 71, Akta Kaluan Harga dan Anti Pencatutan 2011, Akta 723 dan Akta Jualan Langsung dan Skim Anti Piramid 1993, Akta 500. Berdasarkan statistik dari tahun 2023 hingga 2025, sebanyak 136,082 merangkumi pelbagai kategori aduan telah diterima. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 83,239 aduan melibatkan bidang kuasa KPDN. Kategori aduan tertinggi adalah melibatkan dakwaan penipuan atas talian iaitu berjumlah 33,400 dengan jenis-jenis aduan yang diterima antaranya ialah seperti berikut. Harga barang perkhidmatan mengelirukan, tidak menerima barang perkhidmatan yang ditawarkan, barang perkhidmatan yang diterima tidak seperti yang ditawarkan, cetak rompak dalam talian, barang tiruan dalam talian dan menajas skim piramid dalam talian. Bentuk hukuman adalah berbeza mengikut jenis kesalahan dan undang-undang yang berkuat kuasa. Sebagai contoh, dalam tempoh 2023 hingga 2025, sebanyak 1,136 kes telah dihasilkan melibatkan kesalahan di bawah Akta 599, 730, 571 dan Akta 723 dan jumlah kompaun keseluruhan berjumlah 880,625. Manakala bagi kes di bawah Akta 599, sebanyak 2 kes telah didakwa di mahkamah melibatkan kesalahan di bawah peruntukan Seksyen 12 Akta 599 iaitu gambaran mengelirukan mengenai harga dengan jumlah keseluruhan denda yang telah dikenakan sebanyak 16,500. KPDN menyeru dan menggalakkan orang ramai untuk menjadi mata dan telinga pihak berkuasa dengan menyalurkan aduan rasmi yang lengkap di platform-platform yang telah disediakan. Dan orang ramai diminta untuk terus menyalurkan maklumat bagi memastikan kepentingan pengguna terpelihara selain peniaga kekal patuh kepada undang-undang yang dikuatkuasakan. Terima kasih. Soalan tambahan, Yang Berhormat, silakan. Terima kasih, Ketua. Terima kasih Menteri yang menjawab berkaitan dengan akta-akta. Cuma apa yang kita faham bahawa dengan ada akta tersebut masih ada ruang ataupun lompang untuk ditembusi oleh pihak skamer. Persoalan saya, apakah kerajaan mempunyai cadangan untuk menambahkan hukuman yang lebih berat terhadap skamer-skamer jualan ini, termasuk merotan mereka sebagaimana yang dilakukan di negara jiran kita? Dan yang kedua, apakah yang terjadi dengan cadangan untuk melaksanakan lesen khas perniagaan atas talian, iaitu dalam menangani isu perniagaan e-dagang, supaya pihak kementerian mempunyai data bagi semua yang berdaftar tersebut untuk disimpan dan untuk diambil tindakan terhadap mereka yang menjadi skamer dalam talian ini. Terima kasih, Ketua. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Pertama, soalan dari segi hukuman. Sekarang hukuman berbeza mengikut bidang kuasa undang-undang yang wujud. Bukan hanya KPDN tetapi juga kementerian lain melibatkan sama ada kompaun, penalti ataupun penjara. Namun Yang Berhormat, dari segi bentuk hukuman itu, sekiranya ada kesalahan yang melibatkan dengan izin predicate offence, kesalahan predikat, bukan hanya daripada undang-undang yang berkenaan tetapi juga boleh disiasat, didakwa melalui amla yang akan menyebabkan illegal gains dengan izin ataupun illegal profit yang mereka peroleh itu boleh disita ataupun dirampas.
Jadi ini fokus kita sekarang adalah untuk meningkatkan penguatkuasaan kerana kita melihat hukuman yang sedia itu dengan mengambil kira sekiranya yang melibatkan jumlah yang besar, illegal gains yang besar, boleh diambil tindakan juga melalui AMLA. Yang kedua berkaitan dengan e-dagang. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi yang berhormat, memang daripada aduan lebih 136,000 yang kita terima, yang tertinggi adalah aduan berkaitan e-dagang, 33,400. Atas sebab itu kita melaksanakan kajian untuk kita melaksanakan reformasi kepada kerangka perundangan e-dagang yang sedia ada. Dan antara, kalau boleh saya kongsikan, antara dapatan kajian tersebut adalah cadangan untuk mewujudkan keperluan mewujudkan satu framework kerangka penyelesaian pertikaian yang lebih komprehensif. Dan dalam cadangan tersebut adalah cadangan untuk diwujudkan platform ODR bersepadu yang lebih komprehensif, iaitu Online Dispute Resolution sebagai penambahbaikan kepada ADR, Alternative Dispute Resolution yang sedia ada, yang akan melibatkan proses rantaian yang lengkap daripada pemfailan hinggalah ke proses adjudikasi ataupun keputusan tersebut. Berbeza dengan ADR sekarang yang masih lagi ada melibatkan elemen manual ataupun fizikal. Jadi kita akan laksanakan dengan sokongan, kita harap kita sasarkan dapat bentangkan dalam mesyuarat yang akan datang. Kita harap sokongan daripada ahli-ahli yang berhormat supaya pindaan-pindaan yang dilaksanakan, reformasi yang kita ingin bawa ini kepada perundangan e-dagang ini untuk mewujudkan ekosistem e-dagang yang lebih sihat, mampan dan progresif, mengambil kira juga kepada jumlah aduan yang tinggi. Jadi yang dicadangkan, yang disebutkan oleh yang berhormat tadi, salah satu perkara adalah berkaitan dengan cadangan licensing. Ada dua cadangan dalam kajian tersebut, sama ada diperkenalkan rejim perlesenan ataupun melalui risk approach ataupun penilaian berasaskan risiko. Jadi ini dua yang mesti kita pertimbangkan dan kita akan angkat kepada Jemaah Menteri untuk mendapatkan keputusan dasar sebelum keputusan dibawa dalam RUU tadi, sama ada menggunakan rejim pelesenan ataupun risk-based approach yang melibatkan self-compliance daripada pengendali-pengendali platform e-dagang ini. Jadi ini dua pertimbangan yang akan kita laksanakan. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Tampin. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua, Yang Berhormat Menteri. Lebih dahulu saya ingin mengucapkan ucapan tahniah buat pasukan KPDN yang telah menyita 3,545 keping emas tidak tulen bernilai 82,000 pada bulan lalu. Isu barangan tidak tulen ini cukup mendesak dan tidak kurang juga ramai yang telah menjadi mangsa kerana terpedaya dengan harga yang ditawarkan lebih murah. Soalan saya, apakah usaha KPDN untuk menyekat barangan tidak tulen ataupun barangan tiruan ini dapat terus didagangkan di platform online? Dan apakah mekanisme pemulihan ataupun restitusi yang disediakan untuk mangsa skam transaksi jual beli dan sejauh mana keberkesanannya untuk membantu mangsa mendapatkan semula kerugian mereka? Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Kalau kita melihat dari segi apa yang disebut sebagai penipuan ataupun skam ini dalam kerangka perundangan yang ada di negara kita sedia ada, dia merentasi pelbagai kementerian dan juga agensi. Bank Negara Malaysia, KPDN, SSM, Suruhanjaya Security dan juga PDRM. Jadi pelbagai dia bergantung kepada dengan izin nature of the case dan juga legal issues yang berbangkit. Dan itu yang saya sebutkan tadi amat penting Yang Berhormat untuk kita masukkan dalam kerangka reformasi undang-undang e-dagang itu adalah untuk kita meningkatkan perlindungan kepada pengguna. Dan antaranya dengan adanya apa yang saya sebutkan tadi, ODR tersebut, ia akan sekaligus mempercepatkan sebarang proses aduan, dan dengan adanya online dispute resolution itu juga akan menyebabkan supaya pihak-pihak para peniaga yang terlibat dalam transaksi atas talian ini akan lebih berhati-hati dengan ketelusan, dengan sebarang bentuk tindakan pemalsuan ataupun apa yang mengelirukan dari segi perihal dagangan dan sebagainya. Jadi kita ambil perhatian apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, dan inilah antara 11 perkara sebenarnya dalam
dapatan kajian reformasi Undang-Undang E-Dagang ini yang akan diambil kira untuk kita mendapatkan keputusan dasar. Namun ingin saya sebutkan Datuk Yang di-Pertua, yang penting juga selain daripada kerangka perundangan yang komprehensif, selain daripada penguasaan yang cekap, kesedaran di peringkat pengguna itu juga penting. Atas sebabnya di peringkat KPDN tahun ini kita akan memfokuskan kepada kesedaran, kecelikan pengguna dalam terlibat dalam transaksi jual beli secara atas talian ini, kerana kecelikan mereka terhadap undang-undang dan juga perkara yang terkait dengan transaksi pembelian atas talian ini amat penting, bukan hanya untuk menyalurkan aduan, tetapi supaya mereka tidak terlibat ataupun tidak terpedaya dengan sebarang amalan perniagaan yang akan boleh merugikan. Jadi insya-Allah, Yang Berhormat, memang kajian telah kita mulakan sejak 2 tahun yang lalu dan insya-Allah kita akan sasarkan dalam mesyuarat yang akan datang. Kita akan tampil dengan reformasi Undang-Undang E-Dagang yang akan mengambil kira termasuklah perkara yang disebutkan oleh Yang Berhormat sebentar tadi. Terima kasih.